Akak nak tak menang RM100 ataupun smartwatch ni? Saya nak duit. Hai semua, hari ini Mek Yu dekat Bukit Bintang bersama Sirim. Mek Yu nak interview orang-orang random dekat sini. Siapa yang dapat jawab semua soalan dengan betul, Mek Yu nak bagi RM100 ataupun hadiah misteri. Jom. Hai bang. Abang sihat? Soalan pertama, adakah smartwatch ni dikategorikan sebagai alat komunikasi? Tidak. Yes. Ya, betul. Soalan kedua, pernah tak awak connect smartwatch kepada phone abang? Kalau ya, macam mana awak connect? Melalui Bluetooth, melalui RFID ataupun melalui Wi-Fi? Mana satu? Sebabkan dia alat komunikasi, saya... Pernah secara Bluetooth. Okey. Bluetooth. Yes, betul! Wi-Fi, Okey. hotspot. Betul kan? Okey, kita tunggu sampai soalan yang terakhir, okey? Okey, soalan terakhir. Selain daripada smartwatch ni, apakah barang lain yang mempunyai wireless ataupun smart macam Wi-Fi, Bluetooth ataupun RFID? Macam mana? Tak tahu. Give up. Give up. Pasal TV. Ya, jawapan dia TV. I think laptop, drone dengan smart TV. Semua betul. Terlepas rezeki untuk dapat RM100 ni. Sebab awak dapat satu je soalan yang betul. Satu je. Satu Yang mana je. satu yang betul Yang pertama tadi. Tak apa, kita cuba lagi ya. Okey, baik. Terima kasih bang. So, ini hadiah awak. Awak dapat smartwatch daripada Mek Yu dan Sirim. Tahniah. Thank you. Tahukah anda semua barangan yang mempunyai ciri wireless atau smart seperti Bluetooth, RFID, Wi-Fi dan lain-lain adalah alat komunikasi yang memerlukan pensijilan dari Sirim untuk menjamin kualiti dan keselamatan pengguna. Ada Sirim baru beli.